Rupanya boleh tau kalau kita nak masak nasi biryani tak gunakan susu cair. Hari ni Nina nak buat nasi biryani simple yang senang-senang je, semua orang pun boleh buat. Jom. Beras basmati 2 pot ni cuci dan rendam dulu 30 minit. 30 minit je tau. Lepas tu masukkan minyak ghee, kita punya bawang besar, bawang putih juga, halia, tomato, pandan. Lepas tu kita tumis, okey, sampai dah agak garing ni. Lepas tu Nina masukkan rempah. Okey, ikut taste masing-masing. Kalau rasa nak berempah, letak 2 sudu Kalau nak kurang berempah, awak letak 1 sudu pun Nina rasa dah cukup dah ya. Nina terlupa tadi letak pas kawan yang awal kan. Okey, letak bawal tadi. Okey, lepas sudah nampak cantik menggaring macam ni. Beras yang awak dah siap rendam 30 minit tu awak toast. Lepas tu awak tuang kat dalam periuk nasi elektrik ni kan. Masukkan rempah yang kita dah siap tumis tadi. Barulah Nina masukkan garam, perasa, gula sikit. Lepas tu cube pati lembu ni. Lepas tu air. Kalau beras dia 2 pot, air 3 pot Ikut nisbah nak bagi ni, insyaAllah eloklah kejadian nasi tu ya. Dan kita masak macam biasa. Nina lately ni memang agak stress sikit dan susah nak tidur. Jadi bila Nina try ulung ti ni, ya Allah membantu sangat. Biasalah kan, wanita 30-an ke atas ni hormon kortisol dia tinggi sikit. Selalunya Nina akan buat time Nina nak masak dan nak minumlah sambil-sambil tu ya. Dan nasi kita pun dah siap. Taburkan dengan daun ketumbar dekat sini. Kita punya bawang goreng dan juga kismis. Lepas tu Nina tutup semula, Nina masak lagi sekejap. Okay. Simple sangat cara ni dan dah siap nasi biryani simple. InsyaAllah semua orang pun boleh buat kalau ikut nisbah yang betul. Ingat tau yang nak cakap tadi, nisbah tadi tu. Ni nak makan bersama dengan ayam kuzi. Kalau nak resipi ayam kuzi, komen kat bawah ya. Bye-bye.